Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini yang masih baru di channel ni. Selamat datang diucapkan. Sudi-sudilah kiranya menekan butang like, subscribe dan butang loceng. Alhamdulillah, selepas bermalam di Port Dickson Waterfront dapat kami simpulkan bahawa kawasan ini amat sesuai untuk percutian short trip santai. Nak layan view laut, makan-makan dan banyak kemudahan di sekitarnya. Tetapi bagi korang yang sukakan aktiviti air, bolehlah ke pantai-pantai yang lain sekitar Port Dickson. Lepas check out, kami teruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Ni kalau ada jumpa saya kat mana-mana, kalau saya bawa, minta-minta, ingatkan saya. Lokasi yang kami nak pergi ni terletak di Mukim Bukit Pelanduk, daerah Port Dickson. So, sambungan daripada video yang lepas, kami sekarang berada di sempadan Negeri Sembilan dan Selangor. Kami berada di Jeti Pengkalan Nelayan Sungai Bawah, Bukit Pelanduk, Port Dickson. Dan kalau kita boleh tengok di depan ni, seberang sana tu adalah Selangor. Jadi kami hari ini akan mencuba nasib untuk naik satu feri kecil ni untuk merentas sungai sempadan Selangor dan Negeri Sembilan.
Alhamdulillah sampai juga kami di JT Sungai Pelik, Sepang. Sungai Pelik ialah sebuah bandar di daerah Sepang, Selangor, berhampiran pantai Bagan Lalang dan hutan bakau. Nama ini dikatakan muncul daripada fenomena sungai sementara yang terbentuk akibat limpahan Sungai Sepang dan Sungai Sepang Kecil ketika air pasang. Sungai itu dianggap aneh, pelik ataupun luar biasa kerana hanya muncul ketika pasang besar. Ini merupakan pengalaman baru untuk kami, naik motosikal menyeberangi sungai dengan menggunakan khidmat bot penambang. Satu pengalaman ride yang lain daripada biasa. Dengar kata perkhidmatan bot penambang ni mungkin akan ditamatkan apabila jambatan siap nanti. Jadi, bagi korang yang nakkan pengalaman ride macam ni, bolehlah cuba ke sini sementara perkhidmatan bot penambang ni masih beroperasi. Dengan adanya bot penambang ni, penduduk setempat dapat menjimatkan masa dan kilometer untuk ke Sungai Pelik Sepang yang berada di seberang Sungai Sepang ni. Jika ikut jalan darat, mengambil masa sekitar 24 minit dengan jarak 18.4 km. Tetapi dengan menggunakan bot penambang, cuma mengambil masa sekitar 3 ke 4 minit dengan jarak lebih kurang 200 meter sahaja. Dekat kan? Bayaran pun tak adalah mahal sangat. Jangan lepaskan peluang untuk merasai pengalaman ini. Okey, Alhamdulillah perjalanan tak sampai 5 minit kita dah cross daripada Negeri Sembilan ke Selangor belah Sepang. Kalau korang ingat, sebelum ni kami pernah nak ambil pengalaman naik bot macam ni di sempadan Negeri Perak dan Negeri Selangor. Tetapi bila kita sampai di JT tu ada, tapi khidmat bot feri ni dah tak ada. So hari ni kami dapat pengalaman di sempadan Negeri Sembilan dan Selangor. Okey, macam mana pengalaman? Pengalaman seronok. First time jugalah. Terus dia tapi berdebar. Berdebar kan? Yalah, berdebar satu sebab kita bawa kenderaan. Sebab ni jalan ni agak licin juga. Mungkin sebab apa nama tu? Lumut kan? Jadi diorang tabur pasir. Diorang tabur pasir kat kayu tu supaya ada grip sikit lah. Dia kurang licin. Tadi pun agak licin jugalah tayar tu. Memang sentiasa ada orang ada ketam. Ikan belacak. Okey guys, kita nak teruskan perjalanan kita. Ini waktu pun dah tengah hari, perut pun dah lapar. So kita nak pergi cari makanan. So nak tahu apa makanan yang menarik? Jom. So kami menuju ke lokasi seterusnya yang terletak kira-kira 4 km dari JT tadi. Ride kali ini bukan sekadar perjalanan, tapi juga merasai suasana kampung sambil menikmati liku-liku jalan dengan pemandangan landscape yang mendamaikan hati. Dalam rumah tangga, masa adalah hadiah paling berharga. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh terbaik. Bagi dia bukan sahaja seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami yang meluangkan masa bersama isteri-isterinya. Ini mengajarkan kita bahawa meluangkan masa bersama pasangan adalah sebahagian daripada ibadah, kerana ia menumbuhkan kasih sayang dan menguatkan ikatan. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Luangkan masa bersama isteri bukan sekadar hiburan, tetapi satu bentuk syukur atas nikmat pasangan. Masa yang berkualiti bersama isteri adalah cara menjaga amanah Allah, kerana perkahwinan itu sendiri adalah amanah. Senyum, berbual dan mendengar pasangan bersembang adalah sedekah yang mendatangkan pahala. Luangkan masa bersama isteri bukan kerana kita ada masa, tetapi kerana kita mahu menjadikan masa itu ibadah.
Okay, Alhamdulillah kita dah sampai di Pizza Paung bakar kayu api di Sepang. Jom kita rasa tengok macam mana. Kedai roti paung dan pizza bakar kayu api style lama dulu-dulu ni terletak dekat Kampung Tanjung Mas, Batu 2. Tak jauh pun dari Jalan Besar. Jom kita rasa pizza dia. Okay, sebabkan nak suasana, ada je tempat berbumbung, tapi kami pilih di bawah pohon sawit sambil melihat kapal terbang. Pizza dah sampai guys. Menarik. Yang ni kita pizza apa tadi? Bagan lalang. Pizza bagan lalang RM29 dengan ayam bakar. Jemput guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pizza bakar kayu api. Lembut. Pizza bagan lalang nama dia. Ada seafood. Pengalaman naik bot penambang dan makan pizza kayu api di Sungai Pelik ini memang unik. Pizza kat sini memang lain. Lembut, penuh rasa dan aroma kayu api itu buatkan ia lagi sedap. Bagi kami memang puas hati. Kami layan makan pizza sambil melepak bawah pohon sawit. Suasana kampung yang tenang ditemani bunyi kapal terbang yang acap kali melintas di langit. Memang syahdu. So sampai di sini dulu video untuk kali ini. Maka berakhirlah episod-episod trip santai kami ke Port Dickson. Bagi anda yang mungkin terlepas ikuti siri ride santai kami ni, bolehlah lihat video-video sebelum ni. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Kasaris. Terima kasih kerana sudi menyokong. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.